untuk pengetahuan korang, dekat Kuala Lumpur terdapat banyak gila homeless. Dan sebelum ni saya faham tentang homeless ni, dorang hidup sorang-sorang. Tidur kat depan bank ke apa. Sebenarnya tidak. Dorang ada komuniti dan ada macam-macam yang tersirat dalam kehidupan homeless dekat Kuala Lumpur ni. Sebab yang lepas saya pernah buat projek dengan homeless, dan saya nampak sebenarnya ada banyak gila benda rahsia yang ada dengan dorang. Dorang ni macam satu komuniti sebenarnya. Jadi apa yang aku nak buat hari ni, aku, Aiman dengan Zul, Adib, Aiman PT2, kita semua make up jadi homeless. Dan saya nak masuk ke dunia dorang berbekalkan dengan kamera kecil. Ya, kamera kecil ni. Kamera ni saya akan nyorokkan kat rambut saya. And saya nak masuk ke dunia dorang. And nak tengok sendiri macam mana sebenarnya kehidupan satu homeless dekat Kuala Lumpur. Jadi projek ni sangat susah sebab untuk kita buat create sistem kamera nyorok. Sebab kamera ni saya takkan pakai. Eddie takkan jadi cameraman. Sebab kalau kamera rekod takut kita tak dapat real life homeless tu macam mana kat Kuala Lumpur. So saya nak pergi bercampur dengan dorang tanpa dorang tahu saya adalah Isa. Okay, so siapa nak tengok projek ni, kau boleh pergi ke application merah esok pukul 6 petang.